Persoalan, soal berkata, tak kala mengatakan Allahu Akbar, di manakah Allah dan di mana Muhammad? Jawab berkata, adapun mengatakan Allahu Akbar itu Muhammad dan yang empunya kata itu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Soal berkata, tak kala mengatakan Allahu Akbar itu mana zat dan mana sifat? Jawab berkata, adapun Allah itu zatnya dan Akbar itu sifatnya. Bermula yang dijadikan Allah Ta'ala itu cahaya dengan nur. Artinya mula-mula tiada kepada ada. Terlalu bersih cahayanya, gilang gemilang, terlalu sempurna terang seperti manikam. Bermula ini menyatakan sifat pada kita dan sifat pada Muhammad pada kita. Dan dinding Tuhan dengan hambanya dan pertemuan badan dengan yang kuasa. Adapun nyawa hamba Allah, Tuhan nyawa itu di dalam badan kita. Adapun Tuhan itu di dalam Muhammad. Artinya nyawa Muhammad itu iaitu lagi akan kun hijat. Belum ada bernama Allah dan bernama Tuhan lagi ia sendirinya. Adapun Allah itu pada Muhammad dan Muhammad itu pada Allah Ta'ala. Kerana Tuhan kita berdiri sendirinya seperti alif. Itulah kun hijat namanya lagi sendirinya, iaitu nyawa Muhammad. Adapun Muhammad itu nyawa kita. Bermula jasmani itu nyawa rohani. Adapun rohani itu badan idafi. Adapun idafi itu badan jasmani. Iaitulah Tuhan segala manusia tempatnya di yang terang. Adapun yang terang itu di dalam pandangan kita, maka iaitulah yang kuasanya memberi anugerah kepada manusia. Adapun tersebut seperti alif, iaitu siapa tahu akan kejadian alif itu, maka putuslah ilmunya. Tiada Tuhan yang disembah, hanya Allah yang bersifat istighna, iaitu Tuhan yang kuasa. Artinya pandang dengan nyawa, dan nyawa itu pun tiada aku Tuhan jua pada lainnya, kepada Tuhan. Sedarah pun tiada ku Tuhan lupa kepada Tuhannya, seperti kata wa illallah ma'rifat. Semata-mata Nabi Muhammad Rasulullah SAW itulah penghulu segala makrifat. Kerana Muhammad itu yang terlebih tahu akan Allah Ta'ala. Air setitik ada terlindung kepada Muhammad. Allah pun ia jua, sir ia jua, dan cinta esa pun ia jua, gerak dan diam pun ia jua, berahi ia jua, nikmat pun ia jua. Itulah hakikat Nabi Muhammad Rasulullah. Kemudian lagi pada jalan mengesahkan Allah, lihat oleh kamu macam-macam gerak pada badanmu, dan engkau nyatakan dengan rasamu dan pandanganmu sekira-kira misra seesa anggotamu. Kerana gerak itu bersuatu dengan makrifat, dan kalam itu bersuatu dengan amal. Jika kita menyebut zikir la ilaha illallah, iaitu dengan amal bersuatu dengan amal. Jika kita menyebut dengan nafas, iaitu gerak, dan makrifat bersuatu dengan rasa batin yang bernama hak Allah Ta'ala.